Okay, dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda setting Inity yang saya gunakan supaya maksimum mengoptimumkan income Inity ya. Okay, okay, dekat sini saya assume anda semua dah tahulah bahagian ni apa tujuan dia semua kan. Alright, cuma kat sini apa yang saya lakukan ialah saya akan tekan Ctrl F dekat keyboard saya dan kemudian okay, dekat sini okay, dan kemudian saya akan type 0.0. okay, yang mana ada 0.0 tu okay, satu pertama dekat line ni. So apa saya buat, saya reject. okay, saya dah tekan reject. okay, lepas tu saya tekan satu lagi. okay, yang ni 8 sen saja. Per klik saya akan dapat 8 sen saja. So saya rasa tak berbaloi. So saya pun reject iklan ni juga. Alright, so tengok ada lagi tak? Okay, kalau tak ada, okay, sudah. Okay, sekarang saya check pula 0.1. okay, kat sini kira bawah 10 sen. okay, tak ada juga. okay, kemudian terserah pada nilai anda. Pada saya per klik lebih 20 sen ke atas tu pada saya ok lah tu. okay, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang Muslim dan kemudian masih lagi benda ni masih ragu-ragu lagi, so saya ambil jalan keluar yang mana mana-mana produk ataupun mana-mana kempen yang berkaitan dengan bank, kad kredit semua saya akan reject. So ini setting saya. okay, so yang ni saya akan go on satu-satu lah. Macam ni Ion Bank, Citibank, Maybank saya reject. okay, tengok ada lagi tak? okay, alright, yang lain semuanya tak ada masalah. okay, so itu je lah setting simple saya, yang mana insyaAllah rezeki daripada Inity ni tak macam pesaing Inity iaitu Nafname. Banyak sangat iklan-iklan yang bukan-bukan kan, dan kemudian kita tak dapat kawal. Kelebihan Inity ni pada saya ialah macam ni lah, kita boleh kawal iklan apa yang boleh keluar, iklan apa yang tak boleh keluar. So itulah apa saya punya sharing. Semoga ianya sedikit sebanyak memberi manfaat kepada anda dan memberi sedikit kelegaan kepada anda yang concern mengenai halal dan haram, okay, mengenai iklan-iklan di internet ni. Wallahualam. Assalamualaikum.